So sekarang kita dah buka kipas ni. Punca dia tak mau hidup, tak mau pusing Okay, nampak ni. Sudah terbakar. Masalah dia yang lain-lain semua okey. Ni macam dia punya apa, motherboard ni semua okey Kapasitor okey. Ni semua okey lah. Sekarang ni masalah dia hidup, bunyi. Bila kita switch kipas, dah bunyi tet. Lepas tu dia tak mau pusing. Okey. So ada yang dah tukar kapasitor. Ada kata kapasitor kan. So ni saya nak bagi tahulah, tunjuk bukti dia. Ni kat dalam ni. Kita kena buka terus kipas-kipas ni. Nampak. Sebab tu kalau repair yang jenis macam ni, saya tak buat. Nak buat boleh, mahal lah harga dia. Okey. Sebab dia pun ambil masa nak buka ni. Kita pun masa tak banyak. Tak ada masa free. So ni sebab dah ada yang kata boleh buat, alah senang je apa semua kan. Okey lah ni. Kita buat lah, kita tunjuk. Tapi kalau dah elok ni, harga double lah. Harga double, okey. Bukan tak nak buat, sebab tak berbaloi, lebih baik beli kipas baru lah. Kalau setakat kipas yang harga 200-300 tu, baik beli kipas baru. Kita ambil upah pasang je lagi senang. Tapi dia nak repair juga, okey, kita buat. Nanti dah okey, saya tunjuk video dia. Alright.